Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So, Alhamdulillah, kita dah lihat bahawa muktamar PAS baru saja selesai dan kita mendapat input-input yang baik, yang positif, dan kita tidak melihat ada perkara-perkara yang buruk berlaku seperti mana yang parti-parti lain. Jadi bukanlah Pak Haji nak kata PAS ni terbaik, tidak, tetapi sekurang-kurangnya parti PAS ni dapat menunjukkan tauladan contoh kepada yang lain-lain, supaya nak buat mesyuarat tu biarlah tenang, biarlah mengikut agenda yang telah ditetapkan. Kalau tak puas hati dengan pemimpin ke ataupun sebaliknya, biarlah dengan cara yang diplomasi, tak payah kecoh-kecoh. Jadi Pak Haji tidak menyindir kepada sesiapa, tapi ini Pak Haji untuk memberitahu kepada parti-parti yang ada dalam negara kita ni. Kalau nak buat perhimpunan ke, nak buat mesyuarat agung ke, biarlah disiplin, berpeganglah kepada hukum-hukum yang ada, yang Allah telah tetapkan. Jadilah manusia yang baik. Kalau tak puas hati pun biarlah ada cara diplomasi, bukan baling meja, baling kerusi. Jadi Alhamdulillah, muktamar PAS dah selesai dan kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh Presiden PAS pun baik, pemimpin-pemimpin yang lain pun kenyataan yang baik. Tapi ada satu kenyataan yang membuat Walanun koyak. Dulu Walanun sibuk tanya, siapakah yang layak jadi Perdana Menteri dalam PAS? Lepas tu dia tanya, siapa yang layak jadi Perdana Menteri dalam Perikatan Nasional? Kan? Ramai yang mendiamkan diri, ramai yang menjadi musang, yang kata Abah, yang kata Hamzah, yang kata Dr. Sam, yang berbagai-bagai lah yang mereka mencadangkan. Tapi Alhamdulillah, kita dah dapat lihat bahawa parti PAS ni bukanlah sebuah parti yang rakus ataupun yang tamakkan dengan jawatan. Ada yang tak dicalonkan pun sabar. Ada yang tak terpilih pun sabar. Sebab apa? Mereka takut dengan tanggungjawab. Kalau mereka dicadangkan ataupun dicalonkan dalam parti, pemilihan parti, kemudian dapat jawatan, mereka takut dengan amanah. Dan ada yang tak terpilih pun mereka bersyukur, kerana mereka tak ada memegang amanah. Itu cara parti PAS yang membawa dasar Islam, bukan yang lain-lain. Bila tak dapat dicalonkan, tak dapat dicadangkan ataupun tak terpilih, mengoyan-goyan, kecoh, macam PKR, Rafizi tak dapat di Timbalan Presiden, aru biru dia buatnya. Tengok, inilah contoh parti yang bagus, yang memegang kepada agenda-agenda mesyuarat, yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, yang tidak huru-hara. Ini yang parti yang layak untuk mentadbir negara. Kenapa? Kerana mereka berpegang kepada hukum hakam. Tak seperti parti lain. Pak Haji tak adalah merunding jari kepada yang lain-lain, tapi PKR Pak Haji tetap beritahu. Pak Haji tetap sebut nama parti PKR. Sebab itu memang daripada dulu haru biru, meja terbang, kursi terbang. Kan? Yang lain-lain tu ikutlah contoh parti PAS. Jadi, apabila pemimpin PAS telah mengatakan bahawa kita dalam PAS mempunyai 3-4 lori calon untuk menjadi Perdana Menteri, pula si Harun Latifai, Walanun haprak koyak pula. Kan? Tak puas hati pula dengan kenyataan begitu. Itu kenyataan yang tersurat, yang tersirat. Harun Latifai, oi, kau ni budak bangang, sunat laser, tak tahu politik, mentah dalam politik. Kau ni cuma menjilat dan merapu, menyondol. Itu sebab bila orang tua-tua cakap cara tu surat dan tersirat, kau kena faham. Memang Pak Haji tak nafikan dalam PAS memang ramai yang berkaliber ataupun layak untuk menjadi Perdana Menteri. Begitu juga di dalam Bersatu. Kan? Itu sebab ada yang setengah-setengah puak, musang-musang ni nak melaga-lagakan antara Bersatu dengan PAS, supaya mereka konon-konon berebut jawatan Perdana Menteri.
Tetapi kalau kita ikut kepada ranking di dalam Perikatan Nasional, ahli-ahli dalam Perikatan Nasional dia kena hormat kerana PAS mempunyai kursi yang banyak dalam Perikatan Nasional berbanding dengan Bersatu. Ini yang dimainkan oleh Musang untuk melaga-lagakan PAS dan Bersatu. Itu sebab Pak Haji kata berhati-hati, jangan kita termakan dengan mainan-mainan Musang ni untuk melaga-lagakan kita. Jadi bagi Pak Haji senang. Kita ada parti yang komponen dalam Perikatan Nasional. PAS yang paling besar, kedua Bersatu. Yang lain-lain tu tak kisahlah. Jadi Bersatu berhak untuk mencalonkan siapa calon yang dari Bersatu untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan PAS. PAS pun ada juga calon yang akan dicadangkan untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi nanti mereka akan bermesyuarat di peringkat Perikatan Nasional. Itu sebab inilah mainan-mainan Musang untuk melaga-lagakan kita. Jadi tidak salah lah kalau Bersatu nak cadangkan Abah ke, nak cadangkan Hamzah Zainuddin. Bukan makna dia cadangkan tu mesti wajib menjadi Perdana Menteri, sebab mereka tak bermesyuarat lagi di peringkat tertinggi, peringkat Perikatan Nasional. Jadi Walanun Haprak ni dulu sibuk tanya siapa yang layak jadi Perdana Menteri dalam Perikatan Nasional. Bila orang dah sebut ramai, mereka koyak pula. Inilah Walanun Haprak. Kan? PAS memang sebenarnya kalau ikut pada apa yang Pak Haji kata, memang PAS layak lah untuk menjadi Perdana Menteri. Bukan tak ada orang PAS sekarang ni yang berkaliber, yang profesional untuk jadi seorang Perdana Menteri. Bukan PAS ni dulu dikatakan parti lebay. Sekarang ni memanglah lebay, tetapi lebay yang profesional, lebay yang lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin yang ada dalam Pakatan Harapan. Jauh beza. Itu sebab Pak Haji kata, kalau nak memilih dua parti yang besar dalam Malaysia ni, pilihlah Perikatan Nasional. Kerana Perikatan Nasional kurang mudarat. Yang lebih mudarat adalah Pakatan Harapan. Jadi Walanun Harun notify, Harun kata bayar koyak lah. Tak payah nak hati panas dengan apa yang dinyatakan oleh pemimpin PAS terhadap calon-calon yang layak, yang ramai 3-4 lori dalam PAS. Jadi sekarang kau dah tahu kan? Kalau dah tahu, tutup mulut, diam-diam. Okay? Jangan nak sibuk-sibuk. Kau jaga parti kau yang sedang huru-hara. PAS tak huru-hara. Yang huru-hara PKR. Kan? PAS Bersatu, okey, tak ada masalah. Bersatu pun dapat selesai dengan cara yang pantas. Selesai cara yang paling baik. Tak seperti parti-parti yang lain di dalam Pakatan Harapan. Haru biru. Kan? Jadi sahabat-sahabat, ingat, kita kena istiqomah dalam perjuangan. Kita tetap berpegang kepada Perikatan Nasional untuk menerajui negara. Dan kita berdoa, manalah tahu rezeki kali ini PAS menjadi Perdana Menteri untuk mentadbir negara. Kita belum tengok PAS sebagai Perdana Menteri. Kita cuba, kita tengok kan, sebab kuasa tangan rakyat. Kalau tak bagus, kita tukar. Itu saja, bukan susah sangat. Jadi rakyat Malaysia kena mencuba. Tengok Perikatan Nasional mentadbir negara yang dipimpin ni ataupun yang menjadi Perdana Menteri dia adalah daripada PAS. InsyaAllah, mudah-mudahan sahabat-sahabat. Jadi itu sajalah perkongsian Pak Haji. InsyaAllah kita jumpa di lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.